Pada suatu pagi yang tenang, Aiman dan Sarah melangkah ke perpustakaan sekolah. Bukan sekadar untuk mencari buku, tetapi untuk mencari cerita yang tersimpan di sebalik sejarah. Weh, dah lama kita tak pergi library. Jom pergi library. Jom. Kadang aku rasa sejarah ni lebih menarik bila kita faham cerita dia. Betul. Sejarah bukan sekadar tarik, tapi kisah manusia. Kenapa ya? Semakin maju teknologi, semakin kurang kita bercakap tentang sejarah. Mungkin sebab kita tak guna teknologi untuk menghidupkan semula kisah lama. Sekejap aku pergi cari buku sejarah kejap. Okey, aku tunggu sini. Kau nampak tak tu? Di setiap helaian buku ini tersimpan kisah mereka yang pernah berjuang dalam diam. Petani di sawah, buruh di landasan, keluarga yang berkongsi rezeki walau serba kekurangan. Ada yang mengangkat senjata, ada yang mengangkat doa dan harapan. Langkah mereka mungkin perlahan, tetapi semangat mereka membentuk sebuah negara. Sejarah bukan sekadar cerita lama. Ia adalah ingatan supaya kita tahu dari mana kita datang dan ke mana kita perlu melangkah. Kerana masa depan dibina oleh mereka yang tidak melupakan masa lalu. Kau nampak tak ni? Sejarah hidup depan mata kita. Buku lama ini bukan sekadar cerita. Ia adalah warisan sebuah bangsa. Perlahan-lahan cahaya itu menghilang. Sejarah kembali ke dalam helaian buku lama. Namun cerita yang mereka lihat tidak benar-benar hilang. Kerana sejarah bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk diingati dan dihargai. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm